Aduh, susah betul lah nak buat ni. Mana ada orang terima resip manual lagi? Sekarang semua dah e-invoice. Resip pun dah digital. Wah, senangnya. Kira macam sistem trading lah ya? Betul, dengan e-invoice, semua transaksi direkod automatik secara digital. Jadi penyata kewangan pun lebih mudah disediakan. Wah, senangnya. Saya berniaga bukan untuk sangat. Buat apa susah-susah? E-invoice mudahkan penyediaan penyata kewangan. Proses pinjaman jadi mudah, perniagaan pun lebih maju. Senangnya. Banyaknya nak kena tulis invoice. Lah, e-dagang kan ada. Ni penjual boleh keluarkan invoice kalau pembeli minta. Tengok ni. Wah, senangnya. Nak mula guna e-invoice? Senang je. Lengkapkan maklumat pembeli, isi maklumat transaksi dan hantar invoice melalui portal My Invoice. Wah, senangnya. Senang kan? Jadi mulakan sekarang untuk urus bisnes dengan bijak.